beli berian. Dia 24, 17 kilo. Lambakkan durian. Ya, sebakul 100. 100 lah. Ini bakul. Air kampung 100. Ini kau beli lah. Durian kan. Lumayan berian gitu. Cuma dia pakai kecil. Apa beza? Sama kan? Sama. Ini lemak manis pahit, ini manis. Oh, yang terpahit. Ini lemak manis pahit. Yang pahit ada. Apa? Apa yang pahit? Tak pahit kan? Ya, musangking. Ini yang pahit. Pahit tanah ni. Jadi macam ni pahit. Bukan yang yang pahit kau. Yang ni ada macam ni pahit. Ada musangking. Ini isi. Sorry ni. Ayuh. Ambil ya? Ya. Hah? Ya. Mana? Kata dia mana? Mana? Sih. Sikit lagi. Okey. Nak dah. Tak dah. Uji tu. Jadi, Dengan cara apa? Kau masak kan? Hah? Kau masak kan? Siapa tebal? Yang atas meja ni tebal, yang saja je. Yang kampung je ni. sikit lagi. Ya, sebab kecil dia padat kan? Yang kecil lagi comel. Kala pun lagi comel. $66. Makan ke bungkus? Bukan. Makan ke bungkus tak? Bungkus. Buka kan telur boleh? Boleh. Buka telur boleh kan? Letak. Letak. Oh, kita tak ada bekas. Bekas kita ambil. Boleh kalau masak, boleh atau masak boleh. Bukan buka kan? Bagus. Oh, bagus. Boleh. Siap bayar dia. Durian mana ni, Dek? Durian rau. Rau. Kita elok dia. Buruk. Beda. Elok anak ni. Tak boleh dah buka. Alright. Bisa get it right.
Saya di rumah. Tuh. Sekarang tak masak tapi kan ni ada jatuh timbul kan ada pernah tak boleh. Apa dia boleh buka juga kalau tak masak tak ada tayar tu. Jam tu dua. Durian. Durian macam Durian kena jalan. Dekat YouTube. Boleh tu dia nak. Baik guys, main varian tempat kita makan di toko boleh live boleh ni bakul dah berat tarik sudah. kalau baik tak kerana Bakul 50. kita tak maju, jauh tak boleh. Sampai jadi kuat aku betul kuat sekarang. Dah. Like, dah boleh buat like. Hasil kami jalan-jalan tadi mulai Rian lalu mulai Lemang Mbak Ajil. Lemang memang terkenal Mbak Ajil hari subuh-subuh. Mana Rian? Ya tu isi Rian tadi. Rian di 24. Bebaloi Malay. Maneh mese. Kita rasa guys. Enak. Sedap guys. Sedap. Sedap tu nak. Ya. Ni ke makan lemang ya lagi tu. Serunding ayamnya. Sedap serunding tu. Ya satar. Mana merian ya. Bebaloi Malay. RM17 sekilo. Oke. Sampai di situ aja perkongsian video malam sampai Malay sekali tu. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kata saya guys.